Dia mati tu. Okey. Berikutnya, ada inda ini bermaksud di sisi. Contohnya macam tadi ya. Indi akhun. Bermaksud saya berada di sisi abang. Tahu kita. Okey tak Hafizah ni? Ada soalan? Okey, faham. Faham Tinorita? Yang ni ada soalan tak Ukhti? Lama ini soal. Boleh Madih. Okey, kalau dia mempunyai indahu, saya mempunyai benda indi. Kalau kita guna untuk orang tak boleh mempunyai, tapi di sisi. Macam mana kalau mempunyai orang? Inilah kita guna li. Okey. Li contohnya